I pernah sekali bercakap dengan satu pakar. No names mentioned. Tapi I sangat rasa sedih bila dia katakan, I kata kenapa rawatan ni you all buatkan mahal sangat sedangkan kos dia murah je. Dia kata I tak kisah. Siapa nak bayar untuk kereta convertible saya? They can beg, borrow or steal to get themselves fixed. And I felt very very sad. Macam siapa you say that? We studied this much, so we should control the market. This ideology sangat susah sekarang ni dalam perubatan because it's becoming very business oriented. Dia nak profit, nak guna OT kena penuh, ni kena penuh, ni kena habis. Kalau tidak KPI. So in government pula they have too much of traffic. So there has to be satu idea di mana macam the healthcare ni dia tak boleh bergantung hanya kepada physician ataupun surgeon yang ataupun specialist macam tu. Dia macam the whole ecosystem kena terlibat. Dia kena ada satu accountability, pertanggungjawapan terhadap kesihatan. These people, orang kat bawah kita ni, is your responsibility untuk jaga. Medical field ni pancreatic cancer. Sama saya Dr. Roland Victor. Benda yang one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. That every second of your life you either earn or learn. Satu Medic Show. Okay, episod kali ini dibawakan khas oleh Healthy Nation. Healthy Nation merupakan suplemen pemakanan penambahan kepada pelbagai jenis individu. Antaranya ialah orang-orang yang mungkin berusia yang perlukan specialized nutrition. Dia ada VitaWell. Lepas tu Get Well adalah untuk golongan yang ada masalah celiac disease. Maksudnya mereka perlukan produk yang mengandungi gluten free. Yang ni Get Well ni memang gluten free. Flexwell untuk isu-isu masalah sakit-sakit sendi, dan ada juga Healthy Nation untuk DM Well kepada orang yang ada masalah dengan paras gula yang sangat tinggi. And Healthy Nation ni boleh didapati di kebanyakan farmasi, terutama sekali farmasi Watson. So untuk maklumat lanjut boleh pergi Watson dan boleh berbincang dengan pakar perunding ataupun farmasi di sana berkenaan dengan Healthy Nation supplementation. But bagi saya macam apa yang you katakan, kalaupun kualiti perkhidmatan kesihatan tu ataupun knowledge sharing tu, you perlu spend masa dengan patient tu, katakan setengah jam, 1 jam, and you akan beritahu patient, okay, it's going to be a detailed consult. I akan charge you harga ni. Okay. Sebenarnya saya rasakan sesungguhnya apa yang saya perasan pun in even our certain practices kan, patient sanggup nak dengar nasihat tu dengan betul and dengan teliti daripada I akan prescribe you untuk buat satu kolonoskopi ataupun gastroskopi dengan harga 1,000 dan hanya diletakkan dalam satu mesin untuk buat prosedur, dan sebenarnya prosedur tak perlu pun. Patient I think willing to pay that RM500 ke apa for you to spend time with them, betul, rather than spend time with them putting buat something in. Yalah, betul. Tapi this ideology sangat susah sekarang ni dalam perubatan because it's becoming very business oriented. Dia macam nak profit, nak guna OT kena penuh, ni kena penuh, ni kena habis. Kalau tidak KPI. So the KPI diletakkan macam tu in private. In government pula they have too much of traffic. So there has to be satu idea di mana macam the healthcare ni dia tak boleh bergantung hanya kepada physician ataupun surgeon yang ataupun specialist macam tu. Dia macam the whole ecosystem kena terlibat. Betul. That means we need people yang untuk support. Betul. We need some caregivers yang boleh dengar keluhan tu ataupun dia boleh summarize untuk specialist tu. Betul. Katakan dia macam wingman lah. Okay. They listen to the story, dia boleh summarize all the key point for the specialist. So specialist tak payah dengar all your grief. So dia dah summarize yang 1 jam tu di keluhan patient tu, dia ambil semua information, dia tanya semua soalan, dia boleh summarize kepada specialist and then they can solve. Tapi this kind of approach is nuance
kepada the system. Sistem kesihatan kita tak ada sistem macam tu. Kalau ada orang tengah macam ni, dia tak boleh claim insurance. Dia tak boleh. Tapi kegagalan orang nak dengar the full story ni akan menyebabkan insurance cost naik juga. Yalah. Because aku dapat 5 minit daripada kau, I have to make a decision which is valued at 30,000 ringgit. Faham tak? Correct lah. So this is ni yang sekarang saya pun perjuangkan. It's like listen to the people. Sometimes we need to dengar sikit. Walaupun I tengok banyak masalah hormon semua kan. Isu GERD, anxiety and thing memang ada berkait. Kadang-kadang kortisol dia tinggi. Apa punca, diet, lifestyle, tidur macam mana, tidur balik pukul apa, kerja apa. So dia ada kaitan. Tak boleh macam hormon ni rendah, kita fix hormon tu. Then kita hanya lihat individu sebagai number game. Betul. Dia hanya sebagai satu kertas report saja. Dia bukan satu orang yang ada perasaan, dia ada kerja, dia ada tanggungjawab, dia mungkin ada buat silap daripada pemakanan dia, lifestyle dia mungkin kena regulate sikit. So this is why yang kadang-kadang walaupun ada pejuang-pejuang kesihatan like you online, is good, is very good. Tapi sometimes yang backlash ni, yang kadang-kadang you all akan also kena macam out of context. Lepas tu these people akan report, akan complain. Pernah tak you kena flag ke apa-apa? I so far bukan Syaku lah, kena flag aku. Aku boleh bukan flag macam ni. Kena kecam hari-hari lah. Kau ni doktor ke apa semua. Tapi kita beritahu dia orang, kita bukan doktor. Kita bekal pesakit dan we are not diagnosed kat online. Tak, diagnose you have to go to the clinics, dapat daripada doktor. Kita boleh cakap ni mungkin simptom-simptom you macam ni, mungkin macam I dulu. You boleh pergilah kan. So dia pergi. So ada orang doktor ni, I nak cakap kenapa I cakap orang GERD gastrik ni perlu ada hari GERD sedunia. Hari GERD se-Malaysia. Sebab dia orang tak ada jalan keluar tau. Contoh, orang tu ada seorang ni yang saya selalu kontak saya. Dia ni asyik sakit je. Dah try jaga makan apa semua, dah try ubat doktor tak boleh. Dah 2 tahun dia pergi hospital semua, tak okey lagi. Last kali dia pergi 3rd ke 4th opinion, baru kena diagnose IBS. Itu pun dia pergi ada satu hospital swasta kat sini, cek zonulin, cek masuk kamera kat usus kecil, buat biopsi itulah inilah, cek pam, barulah dapat mengatakan yang dia mungkin ada Crohn's lah. IBS, IBD tu kan, IBS. More tu IBS. Try ubat doktor semua tak jalan. Sebab ialah IBS ni dia kalau apa tu mainstream media, mainstream medicine dia kata dia tak ada ubat lah, but you can control lah. But dia try ada satu minyak apa yang dia makan, saya lupa dah minyak apa tu, dia cakap feeling better, dia cakap. So bagi I, orang yang ada masalah GERD, gastrik, anxiety ke IBS yang ada kaitan dengan gut ni, you wajib atas diri you untuk cari the alternatif yang lain. There is no, tapi the first thing is changing the food. Changing the food satu lah. Respecting time waktu makan. Betul. Waktu makan tu paling penting betul. Paling penting. Dan GERD ni jangan buat main-main. You tak jaga, hiatal hernia. Okay, tak apa. You masih okay, tak mengancam. Kalau dia jadi esophagitis, Barrett esophagus, precancerous, jadi kat sini. Betul. Yang laryngopharyngeal ni, reflux, boleh kotak suara boleh hilang. And even yang batuk-batuk you dapat batuk tu lagi. Dulu sebab reflux lah. Ya, ada seorang kat Kelang ni batuk tak baik-baik ni. Pergi doktor, batuk teruk sangat batuk ni. Last kali doktor cakap apa? Mungkin disebabkan you punya GERD. Nampak? Ni bukan mungkin, memang. Memang disebabkan GERD. So kita tak tahu. Sebab tu siapa yang dah buat, ada yang orang buat CT scan paru-paru apa semua dia dah buat. Saya cakap cuba you try jaga pemakanan you, lifestyle you akan improve batuk you. Betul doktor? You improve. Sebab tu dia orang ni tak dapat solution ni kat klinik. Yelah, klinik banyak lah membantu diagnose dan sebagainya kan, buat prosedur, betul lah. Tapi dia tak dapat solution tu kat klinik.
So dia akan carit kita. So jangan salahkan orang macam ni kalau dia makan suplemen untuk diri dia. Kalau dia tak nak makan kalau ubat. dikatakan macam suplemen pun, ada suplemen yang memang banyak membawa manfaat. Betul. Sometimes some supplement ada berunsur ada protein, betul. untuk macronutrition, ada micronutrition untuk mereka ambil. Anti radang. Betul, kan? anti-inflammatory. So there is no wrong, tapi they just need to know okay what yang sesuai untuk betul, mereka. Tapi betul. back to macam isu pemakanan ni, ada tak you rasa Malaysia ni memang ada satu isu krisis makanan yang bukan hanya macam war against sugar, war against salt. Malu aku. We have to go something more serious. I rasa kita punya policy maker ni kena cakna dengan isu-isu food industry. Tapi policy maker kena gari biasanya. Tak apa, dia akan bertanggungjawab kat hereafter nanti. Yalah. Kan, betul tak? Dia akan bertanggungjawab. Tapi dia kena ada satu accountability, pertanggungjawapan terhadap kesihatan. These people, orang kat bawah kita ni, is your responsibility untuk untuk jaga. Sebab once you dah ada power, jaga. Contoh, revolusi pula, food industry yang sekarang ni. I nak tanya doktor lah. Food industry yang masuk kat dalam negara kita ni, adakah untuk menjaga kesihatan kita ataupun memusnahkan kesihatan kita? Jawapan dia nombor 2 lah, memusnahkan kesihatan. Sebab kita balik kepada this whole issue lepas Perang Dunia Kedua. Dia tak sangka the war finish too fast. Drop 2 bombs, habis. Game over. So apa nak buat dengan industri tenusu? Apa nak buat dengan industri grain? Because dia nak hantar kepada semua tentera and everything. So the option is dump it dalam commercial market. Betul. So ada banyak grains yang memang tak sesuai. And bagi saya jawapan dia very simple. Kepada ramai orang yang macam kita kadang advocate people on to understand deeper dalam dia punya food. So bukan semua orang boleh makan tepung. Betul. Bukan semua orang boleh minum susu. Betul. And even macam ada benda-benda lain, grains yang lain. Betul. Barley lah, oats lah, potatoes. And kadang-kadang patient yang jumpa kami dekat klinik pun kan, kenapa tak boleh makan? Oh ni aku makan ni okey ni. I kata benda ni bukan food allergy, food intolerance. Intolerance maksudnya mungkin you ada rintangan untuk digest benda ni. Betul. You boleh pergi dekat mana-mana kedai kopi yang jual all the cappuccino you minum, steady je, posing-posing, ambil gambar semua kat Instagram. Lepas 2 jam you rasa macam perut you macam sebu. Ya, you rasa tak sedap, or you rasa macam you cannot focus. Betul. You rasa macam mengantuk. Why? Because this food is taking too long. Dia duduk macam dia jadi macam fermented dalam kita punya usus. Kita perut. Sama juga dalam ada sekelintir macam orang Muslim yang tak ambil alkohol lah. Okey. Dia ada macam fatty liver syndrome. Okey. Dia disebab oleh certain pemakanan yang menyebabkan dia tak ambil alkohol, tetapi buah-buahan atau makanan tu ferment dalam badan dia, menyebabkan pembentukan alkohol berlaku. Okay? Betul. So this kind of non-fatty dia disebabkan oleh fructose. Okay. Non-alcoholic fatty liver syndrome nama dia. Okay, so these things are happening, and saya punya approach is sometimes very unique lah dalam saya punya pengalaman jadi doktor perubatan ni. Especially fokus dalam wellness dengan gaya hidup punya medicine ni. So pemakanan ni satu segmen yang very important to us. So saya pergi lebih mendalam sikit to understand history and genetics. Apa yang saya nak share kepada Zack is every people, setiap manusia ni ada genetik dia berbeza, genetik makeup dia berbeza, asal usul dia berbeza, and because of that your genetic makeup, maksudnya pembentukan sifat-sifat ciri daripada ayah, ibu dan semua turun-temurun tu berlaku di sesetengah lokasi. Betul. Yang exposure kepada persekitaran you menyebabkan benda tu berlaku. Sebagai contohnya, kenapa orang putih lah cerah kulit dia? Because mereka bergerak ke hemisfera utara, kepada area yang banyak sangat kesejukan. Dia terpaksa lose dia punya pigment untuk jadi lagi cerah. Sama juga dengan warna mata and everything. Sama juga dalam orang-orang di Asia Tenggara. Kulit kita lebih sawo matang sikit lah. So
So we are a bit more brownish punya kita punya skin tone. Sebab kita duduk dekat area yang banyak cahaya matahari. Betul. Kita kerja dalam keluar di sawah, ada rainforest and everything. Betul. So kita terpaksa ada melanin yang lebih tinggi dalam pigmentation. Betul. Kita tak boleh kata aku nak jadi Korea esok. Tonton je esok nak beli produk Korea nak harap jadi satu Lee ke satu Jung ke macam tu. Tak boleh. Sama juga kepada pemakanan. Yang satu benda yang saya rasa sangat unik is bila kita buat food intolerance test yang sekarang ni boleh buat dekat Malaysia, and DNA testing, kita dah boleh buat to understand apa makanan yang betul-betul bermanfaat kepada kita, and ada makanan yang actually menyusahkan our function, body function, buat kita ada brain fog, rasa kita ada kembung perut and everything. Even dari segi ikan, ayam, red meat. Betul. Red meat ni pun kalau doktor kata macam you boleh makan daging merah. Tak ada. Now kita ada teknologi to sub-zoom. Boleh makan daging lembu ataupun daging kambing. We know some people daging lembu boleh makan, daging kambing dia tak boleh makan. And this is ni yang kadang-kadang ada, kadang-kadang kita pernah dengar macam orang tua akan kata macam pakcik ni kalau makan daging lembu ni kan, lepas kenduri kan, lepas 1 jam 2 jam sakit kepala. Ya, betul. No explanation masa tu kan. Dia macam akhirnya jangan makan. Tu je. Very simple. But today kalau orang kata dia nak mengelakkan sikit, kalau biasa tak boleh, cuba tengok kalau makan daging lembu ke, daging kambing ke, daging rusa ke, ada any difference? Dia kata iyalah. Ada orang tak boleh makan salmon. Betul. Ada orang tak boleh makan mackerel. Betul. Bukan nak kata everything kita makan ikan. Senang je cakap makan ikan. Ikan tu berapa ribu. Even salmon pun bela, macam dia tak bebas. Bila dia tak bebas, dia punya nature sebagai seorang ikan tu, dia tak sama macam seorang ikan tu, dia tak sama macam ikan ni ikan duyung bebas. Kan? Sebab I tengok kat satu rancangan TV tu, ada yang dia buat satu diet carnivore dengan diet apa tu, veggie. Yang tu kan. So even bila lihat pada diets kan, bukan semua orang boleh buat carnivore. Bukan semua orang boleh jadi vegan. So with the technology perubatan kita ada kan, kita kena go back to understand kan who we are. Betul. Itu satu penting, sangat-sangat answer yang sangat menarik. I bagi tahu satu benda yang off record lah. I banyak baca tu about myself, my genetics, nak faham sikit kan. Mungkin I keturunan in India kat Malaysia kan. So our presence kat sini mungkin 300-400 tahun je. Okay. Mungkin macam katakan macam even atuk saya pun lahir kat sini. Okay, so how many years je masa tu. Tapi apa mungkin 5 generasi 7 generasi lepas, mereka mungkin dekat India Selatan atau South India. Apa makanan kat sana? Apa yang mereka akan makan? So bila orang tanya macam orang Melayu datang, doktor, I boleh makan biskut tak? I boleh makan roti tak? Jawapan saya senang je. Tak boleh. Southeast Asia ni boleh tanam tepung tak? Ni boleh tanam tepung tak? Bukan makanan ruji dia lah. Yes. So that gene evolve macam 20,000 30,000 tahun dalam area kepulauan Melayu ni, not exposed to grains like wheat, barley, oats and everything. But tak ada isu tentang rice. Nasi dia tak ada isu. Tengok immune response nasi no problem. So kenapa kau nak jadi orang putih ni? Kenapa kau tak suit nak pergi makan potatoes and everything? Betul. So because kita terlampau westernize kita punya produk, kita fikir naik kali ni kena buat macam Oreo guna beras. Sebab tu bila orang tanya dengan I, Zack, kalau orang gastrik ni ada masalah macam kita ni, pagi makan apa? You should eat rice. Saya cakap rice ni makanan ruji orang Malaysia. Betul. Roti ni bukan orang kita. Orang Arab makan roti lah kan, orang mana-mana tempat lain makan roti lah kan. So makan nasi. Apa yang you cakap tu betul lah. Kita punya tu. Sebab tu bila I baca Dr. William Davis, baca buku dia Supergut, dia cakap kalau nak relate pada cerita you tadi doktor, setiap kawasan macam kita Asia, berapa persen banyak yang lactose intolerance, betul tak? Asia memang tak ada gene. Tak ada gene kan? So Dr. William Davis dia cakap ada satu kajian ni di mana orang yang duduk di hutan yang memang nature dia makan nature, dan dulu kita makan daging,
ikut dia orang punya musim. Lepas tu nanti makan seasonal. Ikut seasonal kan. Kita ni daging setiap hari kan. Dia daging setiap hari. So bila dia tengok orang-orang yang duduk di dalam kawasan yang masih tidak ada pembangunan yang terlalu pesat, pemakanan native inland macam nation, dia ambil dia punya stool, dia check dan dia tengok bakteria dalam stool tu, dia extract bakteria tu, DNA bakteria tu dia extract, dia bandingkan dengan stool orang yang duduk kat bandar. DNA bakteria tengok tak sama DNA dia tu. Yes, tak sama. So teknologi tu yang nak kaitkan dengan you tu, teknologi tu sendiri yang akan membagi solusi pada kita. Betul tak? Betul. So yang food intolerance yang you cakap you buat tu apa semua itu I rasa sangat useful dan helpful lah. And in fact macam food intolerance ni semua tak perlu buat. Dia buat sekali dalam semua hidup you. Ya, betul. So macam one time investment you boleh buat. And you dah tahu dah. Even macam just nak tambah sedikit, bukan hanya ada food intolerance teknologi sekarang. We have something called as this Emily test. Okay. Emily test ni kalau macam ada kanak-kanak ada masa isu macam psoriasis, yes, eczema, bukan hanya pada GERD saja. And everything begin from the gut, right? So you boleh ambil their stool analysis. Kat sini tak ada lagi, tapi kita akan hantar kepada Australia ataupun Singapore. Okay. Tapi dalam lingkungan 1,000-1,500 je. Wah. You boleh dapat the super spectrum of apa you punya gut microbiome is. Yeah. Ada tak microbiome you ada isu ke tak ada isu. Then dia akan suggest remedy customized probiotics untuk realign the gut. All of this is available dekat Malaysia. Bukannya macam benda ni tak ada. Dia sama ada nak buat ke tak nak scope ke hantar tu ni. Tu je. Doktor, I nak tanya, macam H. pylori, Helicobacter pylori, memang dia akan bagi antibiotik kan? Yes. Dia ada jenis-jenis probiotik yang untuk H. pylori. You see, H. pylori first and foremost, dia adalah satu bakteria memang wujud dalam perut. Betul. Sama ada dia hanya wujud problem bila kuantiti dia tinggi. Itu je. Yeah. So whether bila you bagi antibiotik is just to try to destroy some of it lah. Tu je, dia bring the level down. Sama juga macam kadang-kadang macam viruses dalam badan. Kadang-kadang ada orang ada macam herpes and everything kan. Dia kadang-kadang tiba-tiba dia stress, dia keluar. Okay, lepas tu kita bagi antibiotik to reduce the viral load. So the same thing is going to be with H. pylori juga. Sebab kalau nak cakap kuman jahat ni tak okey, kuman jahat perlu, macam E. coli apa semua tu perlu. But the quantity tu kena, dia macam tu lah, bukan, bakteria tu pun kena buat kerja. Kena buat kerja jugalah kan. Kalau tidak dia duduk lepak. Dia macam tu lah. Bagi I GERD gastric ni bukan isu yang kecil je lah sekarang ni, food intolerance. Betul. Sebab apa? Pemakanan pun satu, industri yang tadi kita cerita, industri pemakanan ni sangat yang tak sihat lah. Yelah, you nak tarik pelabur daripada luar dan sebagainya, faham. Tapi kita faham ada benda tu FDA dah benarkan dah apa semua food FDA food ingredients yang macam chemical fermentive, preservative apa semua tu tak. Tapi untuk long term, sebab perangai manusia ni dia cakap akal, bukan contohlah dia nak makan makanan viral alah bukannya hari-hari aku makan ni je kan, sebulan sekali, esok benda lain pula, bukannya hari-hari benda ni. Bila 1 minggu tu semua makanan viral, apa akan jadi kat perut? Dia jadi virus lah. Dia jadi teruk lah. Kan, dia jadi teruk. Lepas tu nanti dia salahkan benda lain. Padahal pemakanan dia yang salah. Salah, betul. Tapi I harap apa yang tengah berlaku dekat US sekarang, ada satu banyak revolution tengah berlaku. Even FDA pun akan ada banyak shake up. The new kepala FDA, RFK Junior, dia gonna look into a lot of this food punya issues lah. So bila Amerika punya policy tukar, semua skitul yang lain semua akan ikut juga lah. Skitul lama tak dengar skitul. Last dengar tu 4 tahun 5 tahun lepas. Okay. Before we wrap up, one last question on where you heading in this journey. Apa lagi lepas ni, apa rancangan Zack dalam creating content? Mana dapat content you kepada penonton kat luar sana? Cerita sikit. Content saya banyak kat TikTok lah. Saya memang aktif kat TikTok. Dulu Zack Kirara lah, tapi saya tukar sikit Cikgu Gastric. So Cikgu Gastric ni, dia dapat orang ni dapat faham sikit lah nama tu kan. So where I'm heading to is
kita nak orang yang ada gastric gut anxiety ni, yang tak ada jalan keluar, dia ada jalan keluar. Orang yang dah penat, sebab I sihat tanpa ubat lah. I sihat tanpa ubat lah. Pernah makan ubat? Pernah lah. Tapi I sihat tanpa ubat. So, saya nak orang pun sihat. Kalau dia tak ada rezeki sihat dengan ubat, kita pun boleh share macam mana kita sihat. Betul. Tanpa ubat. Sebab jangan putus asa je. Kita nak ramai orang yang ada awareness, and then the support system untuk orang yang ada gastric gut anxiety ni pun perlu ada. Orang yang tak pernah rasa pun, you all perlu faham. Majikan perlu faham, stres ni akan jadikan you punya asset, iaitu pekerja you as an asset tu akan ada lack of quality, dia akan ada depreciation pada you punya quality kerja, pada you punya pekerja tu. Betul. Stres, pemakanan dan sebagainya. Kita nak orang ada awareness sebab ni. Nak makan makanan viral, it's okay. Sekali-sekala boleh. But bukanlah makanan ruji yang macam Dr. Roland cakap tu. Bukan makanan ruji kita. Makanan ruji kita, nasi. Yes. And ada tak you buat macam community face to face punya event, ataupun you all jemput pun macam pakar gastro ke datang sekali with this pergerakan ni? I nak buat satu dokumentari. Tapi I nak kena buat collaboration dengan with a few doctors lah. Perawat Islam, tukang urut, doctors. So you one of the list lah. You Hafiz Sulaiman and ada enterologist. I nak jemput ada seorang ni, immunologist. Tapi yelah, kita ni orang kecil kan. Kita tak tahulah boleh dapat. Sebab immunologi berapa orang ni kat Malaysia ni kan. So I nak jemput, kita nak kat Malaysia paling banyak ialah pakar vaksin je. Paling banyak pakar vaksin. Masa I dah sihat tu tak ada lain. Tak lain bukan. Masa I dah sihat tu, I ambil Sinovac. Second dose tu teruk lah badan I. Teruk. Dia ambil masa nak recover balik lah. Teruk gila. Rare. Biasanya yang mRNA yang banyak isu. So I nak buat satu dokumentari tu. Dan I nak dokumentari ni orang semua boleh tengok kita punya macam mana, from your perspective, from the immunology perspective, tukang urut perspektif, orang yang pernah kena perspektif kan. Kita nak menuju ke arah tu. InsyaAllah kita akan buat kolaborasi. Dan siapa yang nak nak jemput saya untuk share pengalaman, you ada contoh, you ada satu prosedur, macam you buat prosedur untuk tahu you ada GERD gastric apa, nak panggil saya, kita boleh boleh bekerjasama. Tak ada masalah. So nak jumpa you kena search Cikgu Gastrik di TikTok. Di TikTok. YouTube tak ada lagi? YouTube belum ada. Facebook ada. Okay. Facebook ZK Lara. Cikgu Gastrik ZK Lara. Okay. So terima kasih sekali lagi kepada ZK Lara ataupun nama glamour baru, Cikgu Gastrik. Semoga you have good success. I think saya katakan, it's not just perjuangan kesihatan ni bukan hanya kepada orang-orang dalam bidang kesihatan yang we're seeing physical, because I think kalau kita boleh treat certain lifestyle, gaya hidup and everything, kita akan boleh kurangkan pesakit yang datang. Betul. So bila quality bilangan pesakit tu kurang, the quality of patient care tu boleh lah. Okay. So semoga episod ni membawa banyak manfaat kepada semua yang di luar sana. Jangan lupa like, subscribe The Sembatu Medic Show. Don't forget to share with friends yang mungkin ada masalah dari segi kesihatan penghadaman, sehingga kita berjumpa di episod yang akan datang. Kita lesung kau.